Okay Man, tengok video ni. Okay, video pertama yang kau tengok tu protes yang berlaku di Filipina, dan video yang kedua tu dirakam di atas kapal Sumut Flotilla. Apa yang nak cerita ni, bendera One Piece telah dijadikan sebagai satu simbol pembebasan. Benda ni kita dah tengok berlaku dekat Nepal, berlaku dekat Indonesia, di mana bila ada protes berlaku, dia orang akan kibarkan bendera Straw Hat. Aku pun duk fikir, kenapa dia orang kibarkan bendera Straw Hat ni? So aku dapat kumpul beberapa poin yang aku rasakan sebagai faktor kenapa mereka mengibarkan bendera Straw Hat ni. Watak Luffy tu kan dia dah ada form Gear 5 kan. Waktu dia nak jadi tu, dia macam ada satu macam bunyi drum tau. Orang panggil drum of liberation. Dum 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 dum. Macam tu bunyi dia. Gendang pembebasan. Orang anggap macam okey, Luffy ni melambangkan kebebasan. Kita tengok pula siapa yang dia orang proteskan tu. Kebiasaannya golongan yang elit, yang kaya. Macam contoh di Indonesia, kita ada Ahmad Saroni. Lepas tu di Nepal, anak-anak ahli politik ni berbelanja mewah. Dia orang ni boleh dianggap sebagai Tenryubito lah, Celestial Dragon. Dragon. Yang ditentang tu pula kerajaan. Simbol yang aku boleh nampak tu adalah askar Marine. So, aku rasa boleh pakai aku punya pandangan ni. Betul lah apa yang kau cakap tu. Sebab apa, One Piece ni inspirasi dia tentang kejadian dunia realiti kita kan. Kau cuba kau tengok perangai Zionis tu, kan sama je macam Celestial Dragon.